Ada orang tanya macam mana nak ulas isu semasa tapi selamat, tak kena saman, tak kena panggil. Pertama sekali kita tanya diri kita, kenapa kita kena ulas isu semasa, penting sangat ke pandangan kita ni. Apa yang menolak kita untuk ulas isu tersebut? Kalau kita ulas hanya sekadar nak ulas, kita tak memberikan sesuatu kepada masyarakat. Kita kena ulas dalam konteks memimpin pandangan awam. Berikan hujah, berikan fakta, bukannya tuduhan semata-mata, bukannya emosi. Sekarang ni ramai orang baca isu semasa tapi dia tak tahu apa yang patut difaham daripada berita tersebut. Dan inilah yang kita perlu isi dalam video komen kita kepada isu semasa. Dalam isu kandang babi umpamanya, kita janganlah buat komen, kita bantah. Kita kena mention, sebut kenapa kita bantah, apa rasionalnya bantahan kita tu. Kita angkatlah suara rakyat. Orang yang makan babi, dialah yang kena ternak babi dekat tanah dia sendiri. Kenapa nak ganggu tanah orang lain? Orang lain yang kena hidup bau busuk babi tersebut. Jadi kita gunakan hujah rasional dan fakta, bukannya emosi dalam mengulas sesuatu isu. Dan kalau tak nak kena kecam, tak nak kena panggil, kita jangan sebut nama dan kita jangan buat tuduhan ataupun fitnah. Kita cakap apa yang kita tahu sahaja, jangan nak cipta berita-berita palsu. Dan saya Muhammad Firdaus Salihuddin, saya buat video dan saya ajak anda untuk buat video, sampaikan suara hati kita.